bagus. Oh, bagus dia orang punya. Sorang dah jadi Ella dah ni. Penjualan dia orang hebat ya. Dua-dua habis. Keluarga Terima kasih. Terima kasih kasih. yang beli. Hebat hampa berdua. Hebat juga abang. Abang duduk diam tak cakap apa. Abang tengok korang punya kehebatan berdua bergabung. Meletup. Pakai suara je. Kita tonggeng berada dekat depan ni. Tak ada lah. Okay guys. Mereka cakap beli sebab Kamal. Akhirnya abang juga letup. Terima kasih lah. Terima kasih. Saya terima kasih sangat siapa yang beli sebab saya ke, siapa yang masuk sini. Thank you so much tau. Tapi once korang dah rasa, korang dah tak beli pasal saya dah lepas tu. Memang korang beli sebab Pak Mat punya makanan ni memang sedap. Okay. So yang paling penting, ayam yang Pak Mat jual ni adalah ayam hasil daripada Bumi Putra tau. Jadi korang tak perlu, insyaAllah tak perlu nak was-was, tak payah nak risau. Tak payah nak rasa macam boleh ke makan ke tidak, ayam ni daripada mana, daripada Afrika ke? Tak. Ayam ni yang selamat. Saya orang Pahang, bapak saya orang Kedah, mak saya orang Pahang, jadi saya padah lah beli sebab boleh. Thank you. Terima kasih yang mana dah beli. Semoga murah rezeki selalu. Terima kasih sangat-sangat. Korang nak apa-apa lagi tak? Nak beli apa-apa lagi tak? Kita jual ayam. Habis dah stop. Ha? Habis dah stop. Dah habis ke? Ada lagi kan? Ada lagi. Ada lagi? Ada habis stok ke? Kita buka lagi, kita nak buka lagi, kita nak bagi orang beli lagi. tak ada enak ke? Kamu yakin? Okey, saya nak tanya last. Tak adalah last sangat. Saya nak borak-borak, tapi siapa nak beli lagi bagi tahu. Siapa nak beli bagi tahu, kita nak buka lagi. Okey? Minta maaf, satu pack kita tak jual. Kita buat 2 pack sekaligus. Tak rugi mana pun 2 pack tu. Ataupun ajak kawan-kawan beli. Okey, dah restock dah. Dah restock dah. Dah restock dah. Siapa yang nak beli boleh beli. Kita dah restock, kita dah restock kat kuning tu. Kita buka je. Siapa jumpa saya dekat Ion, terima kasih. Thank you saya di berlakon itu kan. Ica memang berisi ke sekarang dia tanya Ica? Betul, makan ubat. Awak? Makan steroid. Hai, awak? Sakit, ucap-ucap. Ya Allah, makan pedas banyak? Itulah Ca. Di manalah. Ucap-ucap. Lah Ca, tukar usaha baru je. Ada jual banyak tu. Korang pun dekat Peming, dekat dia masuk Siam tu. Dan lagi komen Ica. Entah itu yang bernampak. Dia punya banyak yang tu yang lalu. Sehat Kamal Adli. Alhamdulillah saya sehat. Terima kasih banyak. Apa tu? Slack benda tu? Ada bukan SLE. Tu apa? SLE. Tapi kita lepas live ni harga akan normal lah. Okey, yang paling penting. Okey, ini hanya 239 dari satu pack 249. okey, nak bagi tahu. Lepas live ni harga dia dah bukan dah sold, tak apa. Harga ni lepas live ni harga dia takkan macam ni dah. Harga dia akan 239 untuk original. Untuk original, untuk spicy 249. Ya betul. Okay. 25 ya. So korang memang time ni paling peak, paling penting untuk korang beli. Tolonglah beli. Janganlah rugi, sayang. Okay? Ini yang baru. Spicy ni paling baru, memang sedap saya makan. Memang best lah. Tapi yang beli dekat tu, sekarang kita jelajah banyak makan mak chicken. Saya nak korang happy. Saya pun happy sebab saya berani cakap, saya berani untuk jual bersama dengan Pak Mat Western ni sebab saya dah rasa sendiri ayam dia memang sedap. Memang sama and lebih sebenarnya rasa dia daripada semua ayam-ayam ada kat pasaran sekarang ni. Tepung dia tu sedap, pandai pemilihan tepung tu. Memang dia orang dah buat R&D betul-betul lah. Dia orang bukan macam suka-suka hati je. And plus, ayam ni bukan dia sub daripada orang lain tau. Bukan kilang lain ke tak. Memang dia ada kilang sendiri. Dia ada mesin sendiri nak buat ayam ni. Dia uli tepung tu sendiri. Saya dah pergi dah ke kilang tu. And memang betul. Memang legit ayam Pak Mat ni. Nanti dia orang buat rawatan ke kilang tu. Dia buka tiket RM2 untuk. Sebab tak jauh pun, pusing situ sini keluar balik lah. 5 sen je lah kot. Ada satu yang pack tanya. ada, saya ulang, satu pack ada 7 sehingga ke 9 ketul. Berat sebab kita tak kira pasal ketul sangat, kita berat tu 850 gram. Betul. Itu je yang penting. Okay, ada benda nak tanya? Oh, okay. Ada yang tanya pedas tak? Kalau Ica tak makan pedas, so bagi Ica pedas. Dan ada juga yang cakap nak dua spicy. Minta maaf, kita buka satu original, satu spicy. Original ni senang je. Hampa nak pedas, hampa cicah dengan sos Korea. Sos Korea bocis, hampa custom sendiri. Yang tu senang je. Kita tak buat dua-dua spicy. Kita buat satu original, satu spicy. Kita buat macam tu. Hampa nak pedas, hampa cicah lah dengan sos cheese. Lagi kompok. Okay, Kamal pegang lah. Saya dah pegang barang jual. Jangan kita pegang. Saya pegang ayam. Barang jual semua dah perut saya sekarang ni. Dah banyak barang jual. Okay, Tak ada COD, minta